Actually, 1 Mei 2025, kita bukan akan dapat filem Thunderbolts, Mat. Sepatutnya kita akan dapat filem Avengers Kang Dynasty, siut. Some of you guys mesti tak boleh brain lagi benda tu kan. Like literally kalau Jonathan Majors tak dipecat, dia tak ada buat hal benda-benda bongok macam tu. Basically, minggu ni dah ada Avengers Kang Dynasty. Kita akan tengok Avengers kena kitai dengan Kang. Tapi apa yang kita dapat is this film yang aku rasa filem ni akan jadi mediocre. Aku pun tak faham kenapa tengok this film ataupun akan pergi tengok this film. But whatever it is, kita akan correct plot for the last time untuk filem Thunderbolts yang akan tiba pada 1 Mei 2025 ni. With that being said, let's jom. So hi, assalamualaikum semua, welcome back to Infinite Vision YouTube channel di mana kita akan correct plot sampai Marvel suruh kita untuk stop. Dan ini merupakan correct plot untuk filem Thunderbolts yang akan tiba pada 1 Mei 2025. Aku harap korang semua dah beli tiket sebab aku akan tengok filem ini dekat IMAX TGV Sunway Velocity 30 hari bulan ni. Okay, so for those kepada korang semua yang pergi tengok dekat TGV Sunway Velocity tu, kalau ada nampak aku dekat situ ke terserempak ke tegur lah. Okay, sebab aku jenis pemalu sikit kalau jumpa depan. Okay. And yeah, thank you very much kepada korang semua yang nak meluangkan masa dengan celotehan aku. Dan video ni takkan panjang pun. Thank you very much kepada korang semua yang klik video ni. Terima kasih kepada korang semua yang subscribe. Yang belum subscribe, please subscribe kepada channel Marvel Pop Culture ini. Okay. So, pasal Thunderbolts ni, aku rasa tak ada banyak benda sangat yang nak dibualkan sebenarnya. Cuma yang mengejutkan aku is, kalau korang tengok dekat luar sana, dekat sebelah US, Hollywood kan, diorang dah tengok filem ni awal tau. Like awal gila. Macam awalnya sama macam filem Flash ditayangkan dulu. Like seminggu ataupun 2 minggu awal kan. Dan rata-rata komen-komen, review-review diorang, no spoiler, tak ada spoiler langsung, semua cakap this film Thunderbolts ni is one of the best film selepas Avengers Endgame. Adalah beberapa reviewer yang aku kenal namanya tu, and dia cakap this is the best film selepas Avengers Endgame. Membuatkan aku fikir, kalau filem ni filem yang paling gempak selepas filem Avengers Endgame kan, what happened with No Way Home? What happened with Guardians of the Galaxy? What happened with apa lagi projek-projek yang best Aku tak ingat Loki semua tu series. Movie aku tak ingat sangat lah, tak boleh nak recall sekarang ni. Tapi ada banyak juga projek-projek dalam MCU ni yang bagus tau. I mean lepas Avengers Endgame kan. Surprisingly filem Thunderbolts ini tiba-tiba nak dapat dia punya hype tau dekat luar sana. Orang keep on sanjung cerita ni. Ada cakap filem ni memang cukup rempah katanya. Action wise bagus, story sangat bagus, berkaitan dengan Yelena, US Agent. Membuatkan aku fikir tau, lepas diorang review tu, aku rasa macam adakah filem Thunderbolts ini kan, kalau kau tengok masa awal-awal dulu, diorang tak ingat lah dekat Comic Con tahun bila yang diorang start untuk perkenalkan filem Thunderbolts ini, tak ada lagi asterisk tu semua. Kau tengok logo dia Thunderbolts tu nampak macam batu-batu macam gitu tau. And kita ingat ke akan adanya pelibatan daripada ahli macam Baron Zemo ke ataupun Abomination ke dan karakter-karakter lain lah. Tiba-tiba kita dapat line up ni, and then diorang ubah Thunderbolts punya font tu jadi sangat minimalis dan diorang letakkan asterisk dekat ujung. Ada perubahan yang diorang buat belakang takbir yang kita tak tahu, membuatkan this film tiba-tiba je jadi gempak. Aku rasa masa mula-mula diorang plan untuk buat Thunderbolts ini, this film is designed to fail. Apa design to fail? Maksudnya this film takkan jadi salah satu filem lepas Endgame yang top. Dia akan jadi filem yang mediocre saja, yang mid saja. Okay? Contoh macam filem Doctor Strange Multiverse of Madness kan. Oh, masa tu kau jangan cakap dengan aku dengan kau yang ada zaman Doctor Strange Multiverse of Madness, kita buat live and everything tu. Kau tahu betapa kecewanya. Projek yang sepatutnya dapat hype, dia tak reach that hype. Ni filem ni buat konten dekat TikTok tak dapat sambutan mat. Even orang don't give a damn, terutamanya orang Malaysia, don't give a damn langsung kepada every members in this Thunderbolts Red Guardian, US Agent, Bucky,
Aku rasa Bucky is the most highlight dalam Thunderbolts ni lah, yang membuatkan ramai no non-casual MCU fans nak tengok. Dia nak tengok Bucky. Ni yang lain ni, Ghost ke, Sentry ke, Taskmaster ke, Val ke, diorang tak nak tengok. And aku faham je benda tu, sebab selepas banyak kali dikecewakan, lagi-lagi filem ni tak ada star lead yang gempak tau. Macam Deadpool and Wolverine, kita ada Ryan Reynolds dengan Hugh Jackman. Orang nak tengok because of nostalgia factor. Ni barang ni tak ada wow factor kan. Kalau aku nak bagi tahu kau, jujur aku cakap, dia tak ada wow factor macam projek-projek lain. Dia tak ada satu bait kepada no casual audience untuk pergi tengok cerita ni. Orang yang basically akan dah beli tiket nak pergi tengok cerita ni 30 hari bulan ke, 1 hari bulan ke, 2 ke, yang tu semua top-top MCU fan dia. Semua akan pergi. And tugas kita, tugas aku, tugas kau, if kau tengok cerita Thunderbolts ni nanti, kau rasa benda filem tu best, dan dia bukannya best work, best benda-benda bodoh, like literally best, please spread the word. Tolong bagi tahu kepada member-member korang yang, wish, aku tak layan Endgame dah dok. Aku tak layan dah filem-filem Marvel lepas Endgame, sebab aku rasa filem Endgame tu dah beautiful dah. Dia dah menutup the whole cerita pasal Marvel. Kau pergi sepak muka dia, kau suruh dia tengok cerita ni. Aku tak boleh nak cakap lebih kan, tapi sebab aku tak tengok lagi, and even orang Indon pun dah tengok filem ni, kat luar sana dah tengok, rata-rata semua bagi positif feedback. Takkan tiba-tibanya ditayangkan dekat Malaysia, tiba-tiba dapat negatif feedback. Tak make sense benda tu. Bila majority menyukai, the chances yang kita semua pun akan menyukai this film sangat tinggi. Walaupun aku dah bagi tahu kat korang semua some of my theory untuk filem Thunderbolts ni. Walaupun dekat ending filem nanti, let's say aku tak tahu benda ni jadi ataupun tak, kalau berlakunya Talk no Jutsu sama macam Captain America Brave New World berlaku dalam filem Thunderbolts ini, ianya takkan menjadi satu masalah. Why? Aku dah bagi tahu juga sebelum ni, filem ni keluar pada bulan 5. Bulan 5 merupakan Mental Health Awareness Month. Bukan day satu bulan kita kena spread the good words berkaitan dengan mental health. Bukan filem Thunderbolts je, even filem Keluar Man pun akan deliver that kind of message. So, aku sentuh sikit pasal mental health walaupun aku tak arif. Kau nak seek for, kalau kau nak asking for kata-kata untuk mengubati mental korang, I'm not the person lah. Kau kena jumpa psychiatrist ke whoever yang lebih pakar. Tapi cuma aku pendapat peribadi aku berkaitan dengan mental health ni, kebanyakan waktunya adalah melalui percakapan tau. Percakapan. Bila mana orang tu menghadapi kesukaran dalam hidup dia, tak kira lah berkaitan dengan hutang, kehilangan orang yang dia sayang, percakapan tu sangat penting. Telinga tu sangat penting. Okay? Mendengar apa orang tu meluah dan berkata-kata bila mana kita rasa perlu untuk berkata-kata. Bukannya bila kawan kita luah masalah kat kita, kau cakap, alah biasa tu, aku pun lagi berat masalah aku. Aku jumpa orang macam gini, memang aku sepak muka kau. Okay? So mental health ni, apa yang berlaku let's say, I don't know if this going to be happen ke tak. Dekat dalam, at the end of the film of the Thunderbolts, ada dekat final act tu, mungkin dia orang akan lawan Sentry kan. Aku rasa antara ramai-ramai ni, orang yang paling sesuai untuk berbual dengan Sentry, yang masa tu dalam physical form The Void, adalah Yelena Belova. Yelena Belova is the right person untuk berbual dengan Sentry, supaya Sentry mempunyai kekuatan untuk lawan dengan The Void. Bear in mind, Sentry The Void ini, dia merupakan satu entiti yang sama tau. Satu cahaya, satu kegelapan. The Void itu sendiri tak akan muncul kalau Bob Reynolds itu tak ambil Golden Super Serum Soldier tu. Bila Bob Reynolds tu ambil Super Serum Soldier tu, Golden Super Serum Soldier tu, yang memberikan dia kuasa 1000 matahari macam gitu, secara tak langsungnya serum tu juga enhance depression, anxiety, semua mental problem yang Bob Reynolds ada, dia enhance juga. Terjadilah The Void. Basically The Void ni, kalau dalam komik, dia ni macam nightmare tau. Dia akan gunakan kelemahan orang tu untuk hancurkan orang tu. Itulah motif filem ni.
Kalau kau tengok dekat dalam trailer untuk Thunderbolts, kau akan nampak yang Yelena Belova masuk ke alam The Void. Dan dalam tu, aku tak tahulah itu merupakan penjara The Void, apa yang Yelena akan jumpa. Tapi aku rasa apa yang dia akan jumpa adalah ketakutan dia sendiri. In order untuk kau face The Void, you need to face your fear. Kau perlu menghadapi ketakutan, barulah kau boleh jumpa dengan The Void. Tu pandangan peribadi aku. Dan kalau benda tu berlaku, Yelena Belova cakap, Bob, please, control your fear, control your anxious kan. I have been through stuff like you. Sorry, aku tak pandai speaking. Tak bisa bahasa Inggeris. Tapi itulah maksud aku. Bila Yelena Belova, dia berbual dengan Bob Reynolds masa tu, kalau itu dikategorikan sebagai no talk no jutsu, sumpah tak ada masalah weh. Aku tahu some of you guys pun ada yang baca komik. Some of you guys tak baca komik tapi tengok konten aku dan tahu how powerful Bob Reynolds ni, Sentry ni. Kau akan expect macam, kalau dalam komik aku share sedikit. Dalam komik, in order untuk tumpaskan Sentry, in order untuk tumpaskan lagi-lagi The Void, Sentry ni dia boleh berubah jadi The Void. Gila mat. Member masa tu dalam komik Siege, tak silap aku 2010 yang ada 4 isu, korang boleh baca. Basically ending dia tak berapa ngam lah. Tapi Sentry masa tu dia berada di bawah arahan Norman Osborn tau, yang mengemudi pasukan Avengers, if I'm not mistaken. Norman Osborn Jadi Norman Osborn ni dia weaponize Sentry sebagai dia punya tentera untuk berkhidmat dengan apa yang dia inginkan Norman Osborn nak. Masa tu Loki duduk menghasut Norman Osborn untuk jalankan satu plan and everything, sampai ke Sentry ni dia pergi bunuh Ares. Kau tahu Ares God of War dalam Marvel, bukannya Kratos tu, Ares. Okay, dia pergi bunuh Ares. Tak silap aku dia koyakkan badan Ares kot, serak mati. Dia koyakkan Ares. Dia pergi hancurkan rumah Thor, iaitu Asgard yang ada dekat Midgard masa tu. Lagi satu, dia pergi bunuh Loki siut. Dan benda tu, proses 3 benda yang aku cerita kat korang semua ni berlaku masa Sentry jadi The Void. Gila power. Masa tu Thor hentam Sentry, Thor hentam The Void ni dengan peti, tak jadi apa tu. Member masih lagi hidup. Tapi yang bodohnya cerita tu, cerita Siege, komik Siege tu, Thor pergi angkat helicarrier. Thor ke Iron Man, aku rasa Thor kot. Dia pergi angkat helicarrier, dia baling kat Sentry. Sentry mati. Dia tak mati lah, basically dia berubah jadi human form Bob Reynolds tu, yang lemah tu. Lepas tu Bob Reynolds cakap kat Thor, kau bunuh je lah aku, kau tolonglah bunuh aku dah buat banyak kekecohan dalam dunia ni apa semua. Lepas tu Captain America aku rasa dia cakap macam, tak ada, kau akan hadapi justice, kau akan hadapi apa yang kau buat atas muka bumi di muka pengadilan, something like that lah. Tapi dia berubah jadi The Void balik. Thor pergi angkat dia, pergi angkut kat matahari, campak dia kat matahari, mati. Sentry mati, The Void mati. So basically, kalau dalam filem ni kan dia orang Bob dah pergi hitam-hitamkan orang apa semua kan. Kalau boleh nak bagi dia satu tone yang lebih serius, lebih tekan kat mental illness, nak deliver tentang mental health ini sendiri kan, aku sangat harap yang Bob Reynolds ni boleh ada satu keinginan yang dia dah tak nak hidup, dia nak endkan dia punya life. Tapi orang-orang ni lah akan bagi reason kenapa you need to continue with your life. Kena teruskan hidup kau. Sebab kalau kau perasan, every people yang ada dalam filem Thunderbolts ini semuanya broken people tau. Yelena Belova, kau tahu dia punya struggle. US agent, patutnya dulu jadi Captain America siut. Kau faham tak kalau bila kau jadi Captain America, you get the fame tau. Tapi masa tu dia tak ambil super serum. Sebabkan dia nak hidup, dia nak live berdasarkan, what do we call it, macam apa yang orang expectkan kepada dia. Member pergi ambil super serum soldier. Tapi tengok apa yang dia jadi. Dia tak jadi Captain America. Dia jadi US agent, vigilante, join Thunderbolts. Taskmaster, aku tak tahu adakah dia akan mati ke tak. I'm not Kevin Feige siut. Ada 2 benda je yang akan jadi dengan Taskmaster ni. Either dia akan mati, Sentry bunuh dia, ataupun dia ni masih lagi jahat dan berbakti kepada Val.
Val is the most suspicious person lah dalam cerita ni. Even dalam trailer pun nampak dia ni nak jadi orang yang political lah. Dia nak cakap macam, oh, there is no Avengers to save New York. New York ke kat mana tempat dia berlangsung ni, aku tak ingat. Tapi dia nak jadi orang yang selamatkan keadaan. Sama macam Kingpin. Oh, we don't need vigilante. We don't need devil. Spider people. Dia nak orang macam Val ni, orang macam Kingpin ni, diorang ada motif diorang sendiri. Diorang akan gunakan position, kuasa yang diorang ada untuk dapatkan apa yang diorang nak. Val sekarang ni, tak silap aku lupa nak buat research, dia merupakan deputy head of CIA ke something like that kan. And the idea of dia boleh kumpulkan these people untuk berbakti kepada dia, itu dah kira gempak tau. Ni dah level-level Norman Osborn sebenarnya. Apa yang dia buat ni, aku tak tahu apa agenda dia. Tapi at some point aku harap dia ni merupakan, bukanlah secret villain tau, tapi dia ada macam misi tersendiri. Ghost, aku tak berapa minat Ghost, tapi aku harap dia dapat redemption dalam cerita ni. Even the story yang ditawarkan dalam Ant-Man and the Wasp tu, aku tak buying sangat tau dengan cerita dia. Okay, dia ada masalah dengan struktur kulit, aku dah lupa lah. Red Guardian, he's a joke in this team lah. Tapi aku tahu yang dia ni sama juga macam, dia sama macam Deadpool, dia sama macam Spider-Man juga. Dia gunakan humor sebagai dia punya mekanism untuk teruskan kehidupan. Thinking that semua benda perlu dilawak jenakakan supaya aku tak rasa sedih untuk kekal bernafas pada esok hari. You know, Red Guardian is the same guy, sama macam Drax. Dia akan lontarkan banyak komedi. But at some point, kalau kau perasan dalam trailer tu juga, ada momen-momen yang akan menyentuh hati, terutamanya berkaitan dengan Red Guardian dengan Yelena Belova. Yang tu aku tak sabar untuk menonton. Serious shit doh. Aku nak tengok Bucky kembali menjadi ganas. Mungkin tak jadi ganas macam dia Winter Soldier, sebab sekarang ni dia apa kan dia punya commission, ya Allah, council. Aku tak ingat apa tugas dia sekarang ni, tapi he is someone yang serious tau dalam US sekarang ni, dalam White House punya organisation lah. Aku tak ingat apa nama jawatan dia. But everyone, aku harap diorang ada cerita diorang sendiri dalam filem Thunderbolts ini nanti kan. Dan last but not least, pasal Asteris ni. Sebelum ni Asteris ni tak ada dekat dalam promotion untuk Thunderbolts. Why dia suddenly ada? Ramai yang berteorikan filem ni akan berubah menjadi Dark Avengers ataupun New Avengers tau. Tapi aku macam sedih ke sebab let's say kalau dia ubah at the end of this film, dia ubah filem Thunderbolts ni, plop, keluar nama satu tim baru, iaitu Dark Avengers. Bagi aku personally, yang paling suitable dengan diorang adalah Dark Avengers je. Bukannya New Avengers. Aku nak diorang jadi Dark Avengers, bukan New Avengers. Tapi macam rugi tau kalau dia ubah jadi Dark Avengers, Thunderbolts ni berubah jadi Dark Avengers. So in the future kita tak akan dapat lah nama Thunderbolts ni. So digunakan dalam sekali ni je kan. Aku tak tahu apa yang akan jadi. Ataupun sebenarnya Asteris ni juga boleh melambangkan macam Thunderbolts Part 2 nanti coming in bila. Boleh je dia buat macam tu untuk teruskan cerita Thunderbolts. Sebab Thunderbolts, line up dia bukan line up yang sama. Line up dia orang keep on berubah. Dulunya dimulakan dengan super villain, sekarang ni anti-hero, vigilante yang ada dalam group ni. Even dalam komik pun sama juga. Aku tak tahu apa yang akan jadi at the end of this film. Tapi yang aku tahu, filem Thunderbolts ini akan dapat 2 credit scene. Satu kat middle credit scene, satu dekat post credit scene. Okay, yang tu korang kena alert. Maksudnya korang kena stay sampai habis lah untuk tonton filem Thunderbolts ni. Expectation aku juga untuk credit scene, aku harap lah, walaupun benda ni tak kena, aku harap Bullseye muncul lah dalam cerita Thunderbolts ni. Bukan muncul dekat dalam filem ni, tak, aku harap dia muncul dekat post credit scene ke. Ataupun memandangkan nanti kita akan dapat filem Avengers Doomsday kan, dan Fantastic Four. Lepas Thunderbolts ni Fantastic Four kan, dia akan jadi best kalau aku tak tahu macam mana.
Aku tak tahu macam mana Thunderbolts ni nak berkait dengan Fantastic Four, sedangkan Fantastic Four ni berada dalam alternate universe. Tapi it would be very very nice kalau Marvel sort it out tau. Contoh dekat post credit scene tiba-tibanya macam sekejap bagi aku fikir ya. Thunderbolts Fantastic Four. Thunderbolts dekat 616 kan. Fantastic Four alternate. Doctor Doom pun probably dekat alternate. Benda bodoh aku tak tahu macam mana kau nak kaitkan. Maybe macam tiba-tiba kapal Fantastic Four daripada universe yang lain tu, dia landing tiba-tiba dekat bandar New York tu ke. Kita baru habis kalahkan The Void, tiba-tiba ada kapal alien pula kat sini. Keluar Fantastic Four. Manalah tahu kan. Ataupun dia buat macam tiba-tiba post credit scene ni ada tunjukkan Galactus ke, walaupun tak ada kaitan dengan Thunderbolts. Sebab kita pasti diorang ni semua akan ada dekat Avengers Doomsday ni. Pasal apa Doomsday kan offer, for sure tak tahu. Filem tu baru start nak shooting. But whatever it is, post credit scene dia, aku harap diorang ada 2 post credit scene yang bagus. Tapi aku ada firasat akan ada salah satu post credit scene yang bodoh. Probably dekat middle credit scene ke macam diorang tengah makan-makan ke. Lepas tu Red Guardian cakap, okay, kita boleh officialkan nama kita iaitu Thunderbolts. Lepas tu diorang bercakap, tak nak Thunderbolts. Kalau macam tu, what if Dark Avengers? Maybe something like that lah. Tak tahulah macam mana apa yang jadi. But surprisingly, bila semua bagi kata-kata yang bagus terhadap filem ni, aku rasa filem ni definitely akan bagus. Aku ada set expectation aku. Bukan expectation aku nak cameo-cameo yang bodoh-bodoh. Aku nak cerita ni sampaikan message setiap karakter ni. These are the broken people yang dibentukkan menjadi satu. Tapi adakah chemistry-nya akan kita rasai sepanjang filem ni ditayangkan? Yang tu aku sangat-sangat berharap. Okay? Dan expectation aku harap filem ni above 8 out of 10. Yang tu aku akan review dekat TGV nanti lah, lepas aku tonton filem ni. Okay? So apa expectation korang untuk filem Thunderbolts ni? Korang boleh letakkan dekat komen dekat bawah. And kalau kepada korang semua yang tonton filem Thunderbolts nanti dekat TGV, jangan lupa tegur-tegur. So itu je kot. Aku tak ada teori. Dan aku suka juga bila filem-filem macam ni keluar. So aku tak perlu nak berteori sangat, tak perlu nak baca komik banyak sangat. Okay. So thank you very much kepada korang semua yang menonton filem ni, menonton video ni. Aku harap korang semua have a nice day. Dan selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, selamat bekerja kepada mereka yang bekerja, selamat pergi ke sekolah kepada mereka semua yang pergi ke sekolah. Okay. In Thunderbolts we trust. Assalamualaikum dan bye-bye.